Okay, Han, ni yang contoh dia. Jom kita masuk. Ni bukan ni 22 kali 70. Pandang. Staple dah los minggu. Kita lebih lah 10%. Besar, belum masuk 2 kereta. Kiblat sana SK Cincin. Belah atas ni SJKC. Sekolah jenis Cina. Cincin. Okay, ni orang tamu dia. Orang tamu. This one show you ni takkan dapat macam ni lah. Okay, jom kita masuk bilik utama. Ni adalah bilik utama ataupun master bedroom. Okay, rumah ni ada 4 bilik. Ni bilik utama. Okay, ni ada tandas. Tandas ni dia punya ceiling tinggi. Best lah orang dulu lama. Okay, jom kita pergi ke ruang makan. Ni ruang makan. Dan ni area bersama family. Ini bilik kedua. Bilik kedua, masuk boleh masuk queen ataupun king size. Ni tak ceiling dia. Cuma yang best kat sini ada tingkap lah. Belah atas tu adalah tangki. Let's go. Ini bilik yang ketiga. Bilik ketiga ni kita buat contoh lah. Ini load tank. Satu katil bawah, satu katil lagi ke atas. Ni sesuai untuk anak bujang atau anak perempuan lah. Okay, ini dapur. Kalau kita buat table top, table kopi tu kan, letak sini. Jadi nampaklah beza sikit. Okay, ni bilik yang terakhir. Jadi keempat. Ini pun sesuai untuk buat queen ataupun single. Ni design lah. Ni punya kon. Ni bilik air yang kedua, terakhir lah. Sama juga. Sini dia semua dia ni, sini dia rendah sikit lah. Okay. ID dia kita boleh try tanyakan berapa cost. And then dia punya belah belakang dia ada yard untuk kita letak washing machine. Tapi yang belah belakang ni memang dia mungkin lah. Ni ada tangga. Okay. Thank you